Tuan Bashir, Publigo menawarkan platform simpanan emas yang diyakini dan mudah diakses. Tapi apa sebenarnya kelebihan menyimpan emas di Publigo berbanding simpan duit dalam bank? Boleh Tuan Bashir kongsikan apakah kelebihan menyimpan emas di Publigo berbanding menyimpan wang tunai atau pelaburan lain, khususnya dalam konteks membeli tanah? Okey, insyaAllah boleh. Okey, soalan yang menarik. Terima kasih Puan Moderator, Puan Fasmuda. Okey, saya akan kupas kepada 3 bahagian tuan-puan. Saya harap masa 8 minit ni dapat saya jawab soalan apa kelebihan menyimpan emas di Publigo lah berbanding wang tunai atau pelaburan yang lain. Okey, saya akan kongsikan kepada tiga section. Tuan-puan boleh catat. Pertama dari sudut potensi keuntungan, yang kedua dari sudut inflasi, yang ketiga dari sudut mobiliti emas tu. Okey. Pertama adalah bila kita nak simpan suatu benda ni tuan-puan, kita nak beli hartanah ni, kita bukan nak simpan hari ini dan boleh beli hartanah esok. Tak mungkin tuan-puan. Contohnya kalau tuan-puan dapat gaji sebulan 3,000, tuan-puan simpan 1,000. Tuan-puan simpan hari ni 1,000, bulan depan tuan-puan boleh beli tanah. Tak mungkin secara tunai. So jadi ia akan ambil masa yang panjang. Maksud dia 2 tahun, 3 tahun, mungkin akan memakan masa sampai 5 tahun untuk tuan-puan dapat modal untuk beli hartanah secara tunai ataupun buat rumah secara tunai. Secara peribadi tuan-puan, saya kumpul emas untuk rumah pertama saya dan kedua saya buat secara tunai tu saya ambil masa 3 ke 4 tahun. Maksudnya 2007, 2008, 2019, 2010, 19, 20, 21. Ambil hampir 3 tahun. 3 tahun lebih. Maksudnya dalam 3 tahun lebih, saya terpaksa kumpul hampir 500 gram lebih untuk saya dapatkan 2 buah rumah sewa secara tunai. So, jadi kita perlukan masa yang panjang. Untuk melihat potensi keuntungan ni, tuan-puan boleh pilih sebenarnya. Tuan-puan nak simpan dalam tabung haji boleh, ASB boleh, fixed deposit boleh ataupun emas. Cuma tuan-puan kena tengoklah dari sudut keuntungan jangka masa yang panjang tu, di antara keempat platform ni, yang mana lebih baik? Jom saya nak tunjuk dekat tuan-puan. Kalau kita tengok dari sudut ASB, kan, ASB ni kalau tuan-puan tengok prestasi tahun lepas sekitar 5.75%. Bermaksud secara purata lah, ASB ni sekitar 5 ke 6%. Kalau kita ambil tempoh 10 tahun kebelakangan ini. Okay? Untuk tabung haji pula, tahun lepas, kalau kita tolak zakat, dia sekitar 3.25%. Kalau lah sebelum zakat, sekitar 5.75%. Bermaksud sama je ASB tabung haji. Kalau kita tengok dalam 10 tahun kebelakangan ini, tabung haji sekitar 4 ke 5%. Kan? Untuk fixed deposit pula sekitar 4%. Dan kalau tuan-puan tengok emas, tahun 2014 tuan-puan, tahun 2015, harga emas segram hanya 145 hingga 160. Sekitar tu saja tuan-puan. So let's say lah kalau tuan-puan ambil 145. Dan sekarang tuan-puan harga tertinggi sekitar 533. So kalau tuan-puan tengok prestasi keuntungan dalam tempoh 10 tahun ni tuan-puan, secara purata melebihi 20%. Melebihi 20% tuan-puan. Bermaksud kalau tuan-puan nak simpan duit dalam jangka masa yang panjang, kalau tuan-puan tengok prestasi keuntungan ni tuan-puan, sudah pasti tuan-puan perlu simpan emas. Sebab apa? Emas di antara yang terbaik setakat sekarang ni tuan-puan. Okay, lebih 20%. So jadi kenapa tuan-puan nak pilih yang mana? Pilih emas. Sebab apa? Untuk tempoh jangka masa yang panjang, prestasi emas setakat sekarang ni memberangsangkan tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok sejak tahun 2000 tuan-puan sampai sekarang, memang emas di antara top carta lah kalau tuan-puan nak simpan. Dan dia simpan emas ni tuan-puan tak perlu fikir. Inflasi tak perlu fikir. Kan, apa jadi dengan dunia pun tak boleh fikir kan. Berlaku perang ke, tak perang ke, okey je simpan emas. Okay. Yang kedua tuan-puan, dari sudut inflasi. Okay, kalau tuan-puan simpan dalam jangka masa yang panjang, tuan-puan kena fikir tentang inflasi. Inflasi ni apa tuan-puan? Inflasi ni tentang kuasa beli. Kalaulah tuan-puan simpan hari ni, saya bagi contoh. Rumah yang saya nak buat tu, rumah sewa pertama dan kedua yang saya buat tu tuan-puan, saya pernah cek dengan kontraktor tu mas. Satu kontraktor ni harga dia sekitar 90,000 ke 100,000 tuan-puan. Harga 2 buah rumah tersebut semidi lah, 90,000 ke 100,000. So jadi kalaulah pada waktu tu tuan-puan 2018, pada waktu 2018 macam tu, kalau saya convert kepada gram emas, saya perlukan di antara 500 gram emas hingga 550 gram emas. Sekitar tu. Kalau saya ada
500 ke 500 gram emas saya boleh buat 2 buah rumah sewa yang saya tanya pada tahun 2018, 2019 tu. Tuan-puan, pada tahun 2022 bila saya nak buat rumah sewa yang sama tuan-puan, design yang sama, drawing yang sama tuan-puan, harga rumah itu telah naik daripada 90 ke 100 ribu, naik menjadi 130 ribu tuan-puan. Bayangkanlah kalau saya simpan duit, let's say lah saya simpan 100 ribu. Pada tahun 2022 saya tak boleh buat rumah. Sebab apa? Harga rumah tersebut dah naik menjadi 130 ribu tuan-puan. Okay? Tapi disebabkan saya simpan emas tuan-puan, saya simpan emas, emas tu saya simpan 500 gram tuan-puan. Jadi bila capai je 500 gram, saya cek dengan kontraktor yang sama, rupanya walaupun harga rumah tu naik menjadi 130 ribu, nilai 500 gram ke 550 gram tu bersamaan dengan nilai 130 ribu ringgit tu. Bermaksud saya tak rugi apa-apa tuan-puan. Saya jual emas saya tetap boleh buat rumah yang sama. Kalau saya simpan duit tuan-puan, saya tak boleh buat rumah yang sama. Mungkin rumah yang saya lebih kecil ataupun mungkin saya dapat 1 pintu setengah kalau boleh buat setengah kan. Okay. So itu tentang inflasi. Maksudnya kuasa beli duit tu. Kalau tuan-puan simpan duit tuan-puan, kuasa beli dia dan tempoh jangka masa yang panjang dia jatuh. Tuan-puan, mudah je. Tahun 2000 tuan-puan, murtabak RM2 je. Kan hari ni murtabak RM5 ke RM6 tuan-puan. Mana pergi lagi RM2, mana pergi lagi RM3 tu? RM3 tu dimakan inflasi tu. Sebab tu jangan simpan duit, simpan emas untuk jangka masa yang panjang. Sebab apa? Emas ni dia boleh bendung inflasi. Kenapa saya cakap dia boleh bendung inflasi tu, Pak? Sebab kenaikan harga emas melebihi kadar inflasi. Kadar inflasi negara tuan-puan sekitar 2 ke 3%. 2 ke 3% kadar inflasi negara. Tapi kadar kenaikan harga emas sekitar berapa? 20% tuan-puan. So jadi kadar kenaikan harga emas ni melebihi kadar inflasi. So jadi dia tak terasa pun dengan inflasi yang ada di dalam negara ni tuan-puan. Tuan-puan, tadi saya baru confirm harga seekor kambing tuan-puan sebab saya nak buat korban seekor kambing. So jadi saya confirm harga dengan penjual kambing tu tuan-puan. Harga dia RM1,200 untuk seekor kambing tuan-puan. Bayangkan dulu tuan-puan 1 dinar saya boleh beli seekor kambing. Hari ni tuan-puan 1 dinar yang sama saya boleh beli seekor kambing, malah saya dapat duit cash kat tangan lagi tuan-puan. Duit lebihan. Yang saya mungkin boleh belanja nak buat kenduri ke, nak buat apa ke, tak kisah kan. So jadi tuan-puan, bermaksud dinar sekarang ni bukan setakat boleh beli seekor kambing. Kalau tuan-puan dapat yang saiz kecil sikit, tuan-puan boleh beli 2 ekor kambing tuan-puan. Bayangkan tahun lepas tuan-puan, saya dapat 1 dinar saya boleh beli seekor kambing. Sebab apa? Tahun lepas saya jual 1 dinar sekitar 1,000 lebih juga. 1,200, 1,300 saya boleh dapat seekor kambing. Tahun ni saya dapat duit lebih tuan-puan. Okay? Okey, itu tentang inflasi. Kalau tuan-puan nak simpan duit ke, nak simpan emas ke, tuan-puan simpan emas. Sebab dalam tempoh jangka masa yang panjang, ia melibatkan inflasi di mana kuasa beli duit tuan-puan tu akan jatuh. Okey, seterusnya. Yang ketiga tuan-puan, kalau tuan-puan nak simpan, tadi poin pertama saya bagi tahu tuan-puan, potensi keuntungan emas yang terbaik. Potensi dari sudut inflasi, emas yang terbaik. Dan tuan-puan mungkin kata, why not? Kita simpan aset hartanah lah kan. Boleh tuan-puan, tapi tuan-puan, kalau poin ketiga ni saya nak sentuh tentang kenapa dengan public gold. Okay, poin pertama potensi keuntungan, saya dah settle dah, emas yang terbaik. Yang kedua tuan-puan, kali inflasi, emas yang terbaik. Yang ketiga ni, kenapa public gold? Kenapa bukan syarikat lain tuan-puan? Okey, bila tuan-puan simpan emas untuk beli hartanah ni tuan-puan bukan simpan 1 gram tuan-puan tuan-puan simpan 500 gram. Macam saya tuan-puan, saya simpan 500 gram. Dan saya simpan 1 kilo tuan-puan untuk nak jual emas ini untuk beli rumah. Untuk jual emas ini untuk buat rumah tuan-puan. So jadi bila tuan-puan nak jual emas tu tuan-puan kena jual dengan syarikat yang ready untuk beli emas tuan-puan balik. Kan? Dari segi belian memang tak ada masalah tuan-puan. Saya rasa dalam Malaysia ni kalau tuan-puan nak beli emas mana-mana pun mudah. Mana-mana pun mudah. Public gold lagi mudah tuan-puan. Tengah malam sekali tuan-puan nak beli pun boleh. Sekarang tuan-puan nak beli pun boleh. Sangat mudah tuan-puan. Tapi tuan-puan, tak banyak syarikat yang jual kemudahan untuk jual emas yang sangat mudah tuan-puan. Tak kisahlah emas itu kemek ke, rosak ke, emas tu tetap emas public gold akan beli. Kecuali emas itu jangan terlibat dengan apa-apa aktiviti jenayah saja. Contohnya curi ke, kan, rompak ke, jangan. Kalau emas tu tuan-puan beli dengan public gold, tuan-puan jual dengan public gold. Tak kisahlah rosak ke tak rosak ke, tak kisah. Public gold akan beli balik. Tuan-puan, saya jual emas 500 gram dekat public gold beli je. Kan, public gold tak pernah kata tak boleh tuan-puan. Dan tuan-puan, saya ada satu kisah penyimpan emas saya. Dia adalah seorang businessman tuan-puan.
dia nak renovate kedai dia. Saya bagi saya satu minit lagi untuk saya ceritakan tentang penyimpan emas saya. Penyimpan emas saya ni tuan-puan, dia simpan barang kemas. Barang kemas dia hampir 1 kilo tuan-puan. Dan dia beli dengan satu kedai ni je. So jadi bila dia nak jual barang kemas dia tuan-puan, dia nak jual dekat kedai yang sama lah. Kan? Bila nak jual kat kedai yang sama dengan kuantiti yang banyak tuan-puan, kedai tu kata tak boleh. Sebab apa? Masa tu harga tengah tinggi. Dan kedai tu kata dia tak ada cash yang banyak untuk beli balik. Tapi kalau nak trade in, okey. So bermaksud dia tak mau trade in, dia nak cash tuan-puan. So jadi dia mencari dekat mana yang dia boleh jual emas tu. Dia pun survey lah dekat beberapa kedai emas. Kebanyakan kedai emas tak mau ambil emas yang amount yang banyak tu. Sebab apa? Harga sekarang berada di paras tinggi. So tuan-puan, dia perasan posting saya di Facebook. Dia nampak satu posting, saya kata Publigo buat promosi belian semula emas. Tak kisahlah jenama Brands X pun Publigo yang beli tuan-puan. Dan dia tanya saya tuan, dia terkejut tuan-puan. Dia terkejut disebabkan dua perkara. Pertama, dia terkejut dengan Pertama, dia terkejut sebab Publigo boleh beli dengan kuantiti yang banyak. Tanpa soal tuan-puan. Dia bagi 300 gram, Publigo beli je. Tanpa soal. Itu pertama. Dia terkejut tuan-puan. Yang kedua tuan-puan, terkejut adalah dia terkejut Publigo beli dengan harga yang lebih tinggi berbanding kedai-kedai yang dia check tadi. Hatta dengan kedai yang dia beli pun, Publigo beli dengan lebih tinggi tuan-puan. So jadi dia kata, wow, hebatnya Publigo ni kan. Dah lah boleh beli dengan kuantiti yang besar. Malah tuan-puan, harga pula di antara yang tertinggi yang dia check. So, beberapa kedai yang dia nak jual tu tuan-puan. So dia kata, conclusion dia kata, beli emas dengan Publigo mudah, nak jual emas dengan Publigo pun mudah. Okay. So 3 poin tu saya nak bahas. Semoga bermanfaat. Saya serah balik kepada Puan Moderator. Wow, hebatlah. Hebatlah. Publigo lah, boleh beli semua emas dan tak kisahlah kemek ke, pecah ke, apa ke, tapi tepat masih boleh beli lagi emas daripada mana-mana. Okey, 3 kelebihan emas yang tadi Tuan Bashir sebut ya, potensi emas, inflasi dan juga mobility emas. Okey.